Kita biasa dengar, biasalah dengar orang cakap, daripada kau menyewa lebih baik kau beli rumah. Kau menyewa pun kau takkan dapat apa-apa tu semua orang punya. Jadi kau bayarkan rumah orang. Baik belikan rumah sendiri. Tapi guys, jangan dengar cakap orang guys. Jangan dengar sesekali. Ini pesanan saya kepada, terutamanya kepada orang-orang muda yang baru nak mula mencari rumah, baru nak mendirikan keluarga. Jangan dengar guys. So korang ukur baju kat badan korang sendiri guys. Ukur baju kat badan sendiri. Korang fikirlah. Korang cari alasan kenapa korang mesti beli rumah sekarang. Kenapa beli sekarang? Adakah keperluan tu sangat-sangat mendesak untuk korang beli sekarang? Dan korang, kenapa korang nak beli kat situ? Projek tu, rumah tu, kenapa korang nak beli? Adakah sebab dekat tempat kerja, dekat dengan family? Jadi korang mesti ada satu alasan yang sangat kuat guys. Kenapa korang nak beli? Okay, bukan sebab desperate. Bukan sebab desperate. Okay, macam contoh desperate lah. Contohnya macam, okay, kau dalam adik-beradik kau, cuma kau saja yang belum ada rumah. Yang lain semua dah ada rumah, kau yang belum ada rumah. Jadi kau baru kahwin. Jadi, akan rasa desperate. Rasa macam malu dengan adik-beradik. Kena pula wife kau ataupun pasangan kau pun rasa malu juga kan pada ipar-ipar dia. So, cari jikalau rumah. Belilah rumah. Walaupun masa tu, kemampuan tu tidak mengizinkan. Guys, satu petanda yang korang jangan beli rumah dulu bila loan korang pakai satu nama tak lepas guys. Kan dia loan bank kata cari satu nama lagi join loan. Itu pun satu petanda yang sangat buruk guys. Korang kena lupakan hasrat korang nak beli rumah masa tu guys. Lupakan dulu. Sebab memang kesannya sangat buruk. Maksudnya kau punya pendapatan tu belum cukup untuk beli rumah untuk keluarga kau. Terpaksa gunakan nama isteri kau, pendapatan isteri kau untuk buatkan kau sokongan untuk loan rumah. So bila keadaan ini terjadi guys, bila perkara ini terjadi, saya haraplah korang full dulu niat korang. Korang tahan dulu niat korang untuk memiliki rumah pada masa sekarang guys. So bila korang punya gaji dah cukup untuk satu nama loan, barulah boleh guys. Sebab dia ada konsekuensi dia, ada risiko-risiko dia, besar risiko-risiko dia guys. Nanti saya cerita dalam bab lain lah, dalam video yang lain guys. So guys, satu lagi saya nak beritahu, kalau korang nak beli rumah, korang mesti ada sebab-sebab yang sangat kuat guys. Yang sangat kuat dan konkret guys. Bukan sebab desperate nak dengar cakap orang lain. Jangan. Okay guys, korang